Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Baru-baru ni kita dimaklumkan untuk ESB dividend plus bonus 5.75%. Manakala kalau kita nak dibandingkan dengan emas 51.34% kenaikan dia pada tahun ini daripada Januari hingga sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak ada masalah dengan ESB. ESB adalah untuk jangka masa pendek. Tuan-tuan alihkan dividen plus bonus tadi 5.75% tadi kepada emas untuk jangka masa panjang. ESB tabung haji adalah untuk jangka masa pendek, manakala emas untuk jangka masa panjang. Dapat sesuatu? Tekan link dekat bio. Saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas di Public Gold. Sampai matlamat dengan emas. Kapten Emas. Assalamualaikum. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas, tekan link di bio. Tekan daftar percuma. Tekan akaun dewasa bagi 18 tahun ke atas dan akaun junior bagi 18 tahun ke bawah. Isi detail yang diperlukan dan tekan proceed. Saya akan menyantuni tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 24 jam. Selamat menabung di Public Gold.